Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, kata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbisu Iblis. Talbis tu menggambarkan benda yang batil sehingga nampak macam benda yang benar. Apa kata Ibnu Jauzi? I'lam, ketahuilah, anna awwala talbisu iblis, talbis iblis yang awal, yang pertama, ala nas, ke atas manusia, ialah sadduhum, halangan iblis kepada manusia, anil ilmi, daripada ilmu. Halangan pertama. Li'annal ilma, kenapa? Sebab ilmu adalah nur, cahaya. Bila manusia tak ada ilmu, tak ada cahaya, dia duduk dalam gelap, meraba je, semua dia sapu. Yang sesak, yang bid'ah, semua dia sapu. Wa iza atfa'a masabihahum, bila atfa'a, dipadamkan, masabihahum, lampu-lampu mereka, cahaya-cahaya mereka, khabatahum, manusia akan meraba-raba fi zulam, dalam kegelapan, kaifasya, mimpi sana mimpi sini kan, semua meraba-raba sebab tidak ada nur. Jadi nikmat besar ni kita boleh belajar Al-Quran, belajar sunnah.